Perkara yang sudah ditentukan oleh Allah tak mungkin akan terluput daripada seseorang itu, walaupun orang itu berhati-hati, walaupun orang itu sudah bersedia segala keperluannya. Bila mana Allah ingin menentukan sesetengah perkara, maka sifat hati-hati itu tidak akan dapat menolak ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, la yughni hadarun min qadar, la yughni hadarun min qadar. Tidak akan memadai, tidak akan mencukupi, tidak akan mengelak sifat berhati-hati itu daripada ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan bermakna sifat hati-hati itu tidak dapat mengelak daripada qada dan qadarnya Allah, bukan bermakna kita tak perlu untuk berhati-hati. Tidak. Hati-hati adalah satu sunnatullah, satu undang-undang, satu sunnah yang diperintah oleh Allah kepada manusia untuk berhati-hati. Tetapi tidak benar seseorang bergantung kepada sifat hati-hati itu menjadi penjamin. Dengan berhati-hati kita tidak akan tergelincir kepada perkara yang kita takutkan kalau kita tidak berhati-hati. Yani seseorang yang ingin bepergian kalau mengikut jalan kampung itu susah, maka bukan berarti ikut highway itu confirm akan selamat. Sebaliknya pun sama juga. Bukan bermakna seseorang yang sudah dia menyiapkan segala persiapan untuk bermusafir, keretanya diservis dan lain sebagainya, tayarnya sudah diperiksa, bukan bermakna dalam perjalanan tayarnya tak mungkin akan pancit. Hati-hati adalah satu sunnatullah yang diperintah oleh Allah kepada manusia, tetapi bukan satu jaminan kepada seorang yang berhati-hati dapat mengelak daripada perkara yang ia takutkan berlaku kepada dia. Sebab kalau seseorang itu berkeyakinan dengan berhati-hati pasti akan selamat, maka manusia akan bergantung kepada hati-hati, kepada sebab, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian berhati-hati adalah satu sebab, tetapi tidak bergantung kepada sebab, bergantung juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya katakan ini adalah mempunyai hubung kait yang erat dengan ayat yang kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-243. Allah berfirman, tidakkah kamu lihat, maksudnya kepada mereka orang-orang yang keluar daripada rumah dan kampung mereka, jumlah mereka adalah ramai, beribu-ribu, macam-macam pandangan. Ada kata 8.000, ada yang mengatakan sampai kepada 10.000, ada yang mengatakan lebih 30.000. Tanpa kita nak menetapkan berapa jumlah bilangannya, yang penting jumlah bilangan penghuni kampung itu jumlahnya ribuan. Mereka keluar daripada kampungnya. Sebab apa mereka keluar daripada kampung? Hadaral mauti, takut mati. Mereka keluar daripada kampung takut mati. Nanti kita akan sebabkan apa sebab turunnya ayat ini dan menyentuh kepada siapa. Ketika mereka keluar daripada kampung, apa sebabnya tadi? Takut mati. Mereka keluar daripada kampung yang takut mati, keluar daripada kampung dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni mereka lari daripada mati menjumpai kematian. Yang kalau tak keluar daripada kampung itu mereka tak mati. Tetapi apa yang mereka takutkan itu mereka dapati di tempat yang mereka tidak takut kematian datang kepada mereka di tempat itu. Mutu, matilah kamu, kata Allah. Thumma ahyahum, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini
menyentuh atau menceritakan tentang segolongan daripada Bani Israel yang hidup di zaman setelah Nabi Musa alaihissalam. Tepatnya adalah pelbagai penafsiran, ada mengatakan di zaman Nabi Hizqiyal, ada mengatakan Dzulkifli. Kita tak perlu nak tentukan bila dan siapa Nabi itu, tapi jelasnya adalah setelah Nabi Musa alaihissalam. Mereka perkampungan Bani Israel ini terkena musibah ta'un, penyakit yang merebak. Sebahagian penghuni kampung itu mengambil langkah untuk keluar daripada kampung tersebut. Yang mereka yang tak terkena wabak penyakit itu, mereka keluar daripada kampung nak menyelamatkan diri. Sebahagian yang lain bertahan. Mereka yang keluar kampung selamat. Mereka yang bertahan di kampung itu ramai yang mati. Maka mereka yang keluar daripada kampung setelah ta'un itu sudah tiada, mereka balik lagi. Mereka sisa-sisa yang masih hidup di dalam kampung itu berkata, andai kami semua ini termasuk orang-orang yang mati itu ketika pertama wabak ta'un itu sampai ke kampung kami, kalau kami semua keluar, kami ini akan selamat. Maka ketika mereka mempunyai harapan seperti itu, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, seorang raja daripada pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah dan dia seorang yang saleh. Ketika menyeru kepada panglima perang untuk mempersiapkan tentera menghadapi peperangan kepada sebuah golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya mereka diperintah untuk berjihad di jalan Allah. Panglima-panglima perang ini takut untuk berjihad, maknanya takut mati. Oleh kerana panglima perang ini takut mati, tapi ini arahan daripada raja untuk berperang, mencari sebab macam mana supaya nak mengelak daripada menuruti arahan raja. Para panglima itu berpakat mengatakan, wahai raja, tempat yang kami akan datangi untuk berperang itu sedang ditimpa musibah ta'un. Biarkan musibah ta'un itu terangkat, baru kami akan bersedia untuk berperang. Padahal itu tak betul. Saja membawa informasi palsu kepada raja untuk tidak dilangsungkan peperangan karena mereka takut berperang, artinya mereka takut mati. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah melihat mereka itu enggan untuk berperang dan mereka berada di tempat halaman, di kampung halaman mereka, Allah perintahkan kepada mereka untuk mati. Satu kampung mati. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Dzulkifl ataupun Hizqiyal, ketika kembali ke kampungnya mendapati ribuan mayat sedang bergelentangan di atas tanah selama 7 atau 8 hari, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibangkitkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyedari kesilapan yang mereka lakukan, barulah mereka sedar akan perbuatan mereka dan mereka itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan apa yang diceritakan dalam ayat ini tentang segolongan manusia yang takut kepada mati, yang lari daripada kematian, di tempat yang dia ingin selamat daripada mati, di situ dia jumpai kematian. Ini bermakna tak seorang pun dapat mengelakkan daripada kematian. Itu ada satu ketentuan kepada sesiapa sahaja. Orang adalah menipu kepada dirinya sendiri kalau dia itu lari daripada mati. Pada hakikatnya dia pun tak boleh lari, sebab yang
yang mendatangi itu bukan kita datang kepada mati, tak, mati datang kepada kita. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari dari, yang kamu semua wahai manusia lari daripada kematian, kematian itu akan mendatangi kepada kamu. Dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang lari daripada kematian ketika disuruh untuk berperang, macam-macam alasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu yang lari daripada kematian tu, kematian akan datang kepada kamu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalaupun kamu berbentengkan dengan menara yang kuat dan perisai yang cukup hebat dan kuat nak mengelak daripada mati, mati akan datang kepada kamu, termasuk ketika kamu berada di atas katil kamu sendiri. Ini kematian yang menjadi ketetapan kepada manusia. Kalau begitu, bukan yang perlu untuk dirisaukan itu adalah kematian. Kalau kita nak merisaukan kepada kematian itu, tak ada benda yang dapat menyelamatkan kita daripada apa yang kita risau. Kita kalau nak risau kepada benda yang kita boleh selamat daripada apa yang kita risaukan, baru kita risau. Tapi kalau kematian itu benda kepastian yang mesti datang, nak risau apa? Bukan kematiannya yang dirisaukan, keadaan apakah kita itu mati, itu yang patut kita risaukan, bukan kematiannya. Kalau kematian dah memang akan datang, bila-bila masa dia akan datang. Keadaan apakah kita itu akan mati, itu yang menjadi kerisauan kita bila mana perkara itu datang kepada kita. Walihada, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu melihat kepada golongan yang keluar daripada kampung halaman mereka, takut kepada mati, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah itu mempunyai anugerah kelebihan yang besar kepada manusia. Allah meletakkan kelebihan yang besar kepada manusia ketika mati. Dalam konteks ayat ini, golongan penghuni qaryah tadi yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh raja mereka untuk berjihad dan mati dalam jihad itu, seorang yang mati dalam jihad apa ganjarannya? Syahid. Seseorang yang dia itu mati terkena musibah ta'un yang menimpa kepada negeri itu, seorang yang meninggal dunia karena ta'un, apa hukumnya? Syahid. Bukankah meninggal dalam keadaan terkena musibah ta'un yang mendapat ganjaran syahid, ataupun orang yang meninggal kerana jihad di jalan Allah yang mendapat ganjaran syahid, anugerah yang besar dari Allah berbandingkan dia dimatikan tidak dalam keadaan terkena ta'un, tidak dalam keadaan dalam jihad fi sabilillah, mati biasa? Mana yang lebih afdal? Syahadah fi sabilillah. Tak ada lebih mulia lagi kedudukan seorang mati daripada syahadah fi sabilillah. Innallaha ladzu fadlin. Allah mempunyai anugerah yang besar kepada kamu. Di dalam matinya kamu itu adalah anugerah besar karena kamu meninggal dalam keadaan yang aman istimewa, yaitu syahadah fi sabilillah. Keadaan mati dalam keadaan syahid itu yang menjadi ditekankan oleh Allah kepada manusia, agar supaya matinya itu mati dalam keadaan yang baik, bukan matinya, keadaan matinya. Orang bilang jangan mati konyol, jangan mati sia-sia. Kalau ingin mati, mati dalam keadaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para arifin mengatakan, kalau kamu ingin mati dalam keadaan salat, perbanyak salat, maka akan diberikan oleh Allah permintaan dia untuk mati dalam keadaan salat. Kalau seorang ingin mati dalam keadaan berpuasa, perbanyak berpuasa. Kalau dia ingin mati dalam keadaan membaca Quran, perbanyak baca Quran. Dalam keadaan apakah kita ingin dicabut ruh kita oleh Allah, amalan itulah perbanyak. Sebaliknya, keadaan apakah yang kita takut,
untuk Allah mencabut ruh kita, hindarilah perbuatan itu. Kalau kita takut dicabut oleh Allah dalam keadaan berdusta, jangan berdusta. Kalau kita takut dicabut ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menipu, jangan menipu. Rashwah, jangan rashwah. Apa saja yang kita takutkan kita mati dalam keadaan sebegitu, hindarilah perbuatan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan. Idzan dalam hal ini poin yang ingin dipetik dari Allah Subhanahu wa taala hanya sebut kun fayakun. Fahimtum? Di zaman al-ukhdud ada satu orang budak, dia dihantar oleh orang tuanya untuk datang belajar sihir daripada satu orang ahli sihir, karena pada waktu itu zaman yang menjadi budaya tradisi mereka adalah ilmu sihir. Dalam perjalanannya itu dia jumpa seorang alim. Maka dia dengar orang alim ini berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia pun duduk dengar. Akhirnya dia tertarik. Tapi pada masa yang sama dia pun belajar ilmu sihir. Daripada rumah singgah ke rumah si alim belajar ayat-ayat Allah, datang ke tukang sihir belajar ilmu sihir. Daripada tukang sihir dia singgah balik ke rumah orang alim itu, kemudian balik ke rumahnya, sehingga persinggahannya ke rumah si alim ini menjejaskan waktu belajar dia itu kepada tukang sihir dan menjejaskan waktu baliknya budak kecil itu ke rumahnya. Yang sepatutnya datang awal dia datang lewat karena singgah. Sepatutnya balik awal ke rumah balik lewat sebab singgah ke rumah si alim tadi. Maka bila datang ke rumah tukang sihir marah pasal lambat. Bila mana balik rumah pun dimarah oleh orang tuanya pasal balik lewat. Dia jumpa dengan si alim itu. Macam mana nak selamat daripada keduanya? Kata si alim itu, kalau kamu datang lewat ke rumah tukang sihir itu, bagi tahu kalau orang tua kamu atau ahli keluarga kamu tahan kamu untuk buat kerja. Kalau kamu balik rumah lewat, bagi tahu kalau tukang sihir bagi dia kerja banyak. Maka selamat daripada keduanya. Dalam hal ini, adakah dibenarkan berdusta di dalam hal seperti ini? Ingin melihat bahwasanya yang dia belajar adalah tentang ma'ani iman, arti keimanan yang masyarakat setempat pada waktu itu amat sunyi jiwa mereka daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkenal dengan sembahan-sembahan berhala, bahkan menyembah kepada raja-raja mereka. Falhasil budak ini selama belajar dengan si alim, dia banyak ilmu yang dia dapat, sehingga kelebihan Allah bagi kepada budak itu. Salah satu menteri raja sakit teruk. Budak kecil ini dia datang, dipanggil, diubati. Ternyata menteri yang sakit teruk ini diubati oleh budak kecil ini boleh sembuh. Dia ucap terima kasih, dia kata jangan terima kasih kepada saya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa? Gal Tuhan kita, Tuhan saya. Maka dia pun beriman kepada budak kecil itu. Siapa? Orang kanannya raja, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang kanan raja, menteri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada satu upacara sembahan kepada raja, menteri itu tak sembah kepada raja. Ketika ditanya kenapa tak sembah kepada raja, dia mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja itu katakan, macam mana kau beriman kepada Tuhan selain daripada aku? Kata menteri itu mengatakan, Tuhan aku adalah Tuhan seluruh makhluk termasuk Tuhan kamu. Maka ditanya asal usulnya daripada mana, jumpa budak kecil. Itu menteri dibunuh, budak kecil itu pun ditangkap. Macam mana ilmu kamu dapat sampai dapat menyesatkan orang kanan aku ini, menteri? Siasat punya siasat, jumpa kepada si orang alim itu. Orang alim itu ditangkap, dibunuh juga. Budak itu disuruh kufur kepada Allah, dia tak nak. Maka raja itu mengatakan kepada dua pengawalnya, bawa ini ke tengah-tengah padang pasir, bunuhlah dia di sana. Dibawa pergi padang pasir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan aku daripada dua orang ini. Allah matikan dua orang ini, budak kecil itu selamat. Balik lagi pergi jumpa dengan raja. Kata raja itu mengatakan, macam mana kamu boleh selamat? Dia kata, Allah tolong aku. Kalau begitu dihantarkan lagi pengawal, bawa dia ke atas gunung, campakkan daripada gunung. Bukankah budak kecil ini dibawa untuk dibunuh, untuk mati? Budak kecil, pengawal hebat besar. Yang selamat yang kecil, yang hebat mati. Naik ke atas gunung, yang jatuh daripada gunung pengawalnya. Dia doa kepada Allah SWT, ya Allah selamatkan aku daripada bahaya orang-orang ini. Dua pengawalnya mati, budak itu turun daripada gunung, jumpa balik pergi raja. Kali yang ketiga, raja hantarkan untuk pergi ke laut, campakkan di laut biar dimakan oleh ikan. Dibawa pergi laut, yang membawa ke tengah lautan, dia pun yang masuk dalam lautan, dimakan ikan. Dia patah balik pergi raja lagi. Raja itu mengatakan, budak kecil itu mengatakan, raja, kamu tak akan mampu bunuh aku kecuali dengan satu cara. Macam mana? Rajanya pun dah surrender dah. Akhirnya tanya juga kepada budak itu, macam mana nak bunuh kamu? Gal kata budak kecil itu mengatakan, kamu kumpulkan semua orang yang ada, rakyat kamu ini. Kemudian letakkan aku di tengah-tengah mereka. Satu orang menggunakan panah, dan arahkan anak busur panah itu kepada aku dengan satu kalimat, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhannya budak kecil itu. Ditunaikan, kumpulkan orang semua, bagi raja yang penting macam mana orang ini bunuh. Orang ini dibunuh pasal supaya tak kasih sesat orang-orang yang rakyat yang dipimpin oleh raja, padahal rajanya yang sesat. Maka dikumpulkan semua, seorang pemanah diperintahkan untuk memanah dengan sebutan Bismillahirrabbilghulam, kena kepada dadanya, budak kecil itu meninggal dunia. Satu kampung mengatakan amanna birabbil ghulam. Semua yang hadir di lapangan itu mengatakan kami beriman kepada Tuhan budak ini. Sebab tadinya 3 kali usaha untuk nak bunuh kepada budak kecil itu atas nama raja, budak kecil itu tak mati-mati. Sekali dengan nama Tuhan budak kecil itu, Allah Subhanahu wa taala matikan. Maknanya benar apa yang didakwa oleh budak kecil itu. Satu kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Digali untuk raja itu satu galian yang besar, dinyalakan api di situ, dicampakkan satu demi satu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Buruj, Sama'i Dhatil Buruj wal Yawmil Maw'ud wa Syahid wa Mashhud, qutila ashabul ukhdud, dibunuh ashabul ukhdud. Al-ukhdud galian besar, dicampakkan di situ orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja-rajanya dan juga tentera-tenteranya tengok macam mana mereka terbakar di bawah. Qutila ashabul ukhdud wa an-nar dhatul waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Fasyahid adalah budak kecil itu ketika ingin dibunuh tak berlaku kepada budak kecil itu, sebab yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Idzan dalam hal ini la yughni hadarun min qadar, tak akan menjadi sifat hati-hati itu dapat menolak qada dan qadarnya Allah. Bukan bermakna tak boleh berhati-hati ya.
Saya katakan bukan tak boleh berhati-hati sunnatullah, tapi bergantung kepada sifat berhati-hati adalah menyalahi keimanan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, ketika dia berjalan dengan sahabah yang lain ingin memasuki sebuah perkampungan, ternyata perkampungan itu ditimpa musibah taun. Maka Sayyidina Umar ketika diberitahu kalau perkampungan itu terkena musibah taun, Sayyidina Umar memerintahkan untuk kembali. Kemudian ditanya, "Ya Amirul Mukminin, adakah kamu lari daripada ketentuan Allah?" Kata Sayyidina Umar mengatakan, "Aku lari daripada ketentuan Allah kepada ketentuan Allah." Aku lari daripada ketentuan Allah kepada ketentuan Allah, bukan lari nak lepas daripada ketentuan Allah, tapi lari daripada ketentuan Allah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lari daripada ketentuan Allah perkampungan yang terkena musibah, lari kepada ketentuan Allah untuk mendapatkan selamat juga dari Allah Subhanahu wa taala, bukan nak lari daripada ketentuan Allah sahaja tapi kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Jangan sekali-kali nanti bila mana kita sudah persiapkan apa yang dipersiapkan oleh kita untuk selamat daripada perkara buruk yang menimpa kepada kita. Kalau perkara buruk itu menimpa kepada kita, jangan sekali-kali kita mengatakan, aku kan sudah berhati-hati, aku dah servis kereta ni, aku dah bawa bekal semua, aku dah isi minyak, bergantung kepada sebab. Ini adalah menjejaskan kepada iman qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, jangan sekali-kali perkara yang berlaku kepada kita di luar jangkauan kita, di luar kontrol kita, jangan sekali-kali mengatakan, andai aku lalu Duke tadi kan tak jam, andai aku lalu kata pepatah Arab mengatakan, lau bagalu lau fi wadi asa la gharasu ya rai. Kalau ditanam di tanah kalau, yang ditanam itu biji kalau, maka buahnya adalah buah kalau. Kalau saja, andaian sahaja. Tapi yang diajar oleh Nabi SAW, perkara yang sudah berlaku di luar jangkauan kita itu adalah kita diperintahkan untuk mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan apa yang sudah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlaku. Tapi jangan sekali-kali mengatakan andai aku tak faham tuh. Dan ini menyentuh kepada ayat yang ke 243, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah mempunyai anugerah yang besar kepada manusia, tapi ramai daripada manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya terdapat banyak ketentuan yang ditentukan oleh Allah yang kita mungkin tak suka, tapi di sebalik ketidaksukaan kita itu anugerah yang besar diberi oleh Allah, yang kalau kita tahu kita pasti akan bersyukur, tapi karena kita tak tahu kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kita tak suka kepada sesuatu, tapi itu yang terbaik. Ada kalanya kita suka, maka sesukanya kita itu adalah perkara yang tidak baik. Yang tahu baik atau tidaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini boleh menilai kepada apa kita nampak, tapi kita tak boleh menilai apa di sebalik apa yang kita tidak nampak. Seseorang terkadang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dzurriyyah, tapi belum ada. Macam mana kita nak berinteraksi dengan qada dan qadarnya Allah dengan kita tidak dapat apa yang kita minta? Seseorang nak kerja, nak bagi nafkah kepada istrinya, nak memenuhi keperluannya dalam hidup ini, tak dapat apa yang dia cari. Macam mana nak berinteraksi dengan apa yang dia cari tak dapat? Adakah buruk sangka kepada Allah? Ataukah dia mempunyai penafsiran-penafsiran yang tidak baik kepada apa yang dia sudah buat, ingin mencari yang halal, dah buat doa selamat, dah buat qiyamul lail, dah menangis, dah meminta, tak dapat juga apa yang dia cari.
Adakah dia akan mengatakan Allah tak bagilah kepada aku ini? Kenapa kita tidak berusaha mencari hikmah yang baik di sebalik apa yang kita tak dapat? Kenapa selalu kita terfokus kepada yang terbaik bagi kita bila mana kita dapat apa yang kita cari? Kenapa hanya fokus kepada situ? Kita kena mesti naik makam untuk merasa selesa kepada sesuatu yang kita cari, yang kita tak dapat. Untuk selesa tidak dapat kepada apa yang kita cari. Untuk tenang, gembira ketika tidak diberi apa yang kita minta. Ini satu hal yang lebih tinggi. Kita kalau minta dikasih senang, wajar. Siapa orang yang dikasih senang? Semua orang dikasih mesti senang. Tapi adakah kita pernah senang ketika minta kepada Allah tak diberi oleh Allah SWT? Qala al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi, dia mengatakan fasta'nif wa idza ta'akhkhara matlabun falarubbama fi dhalika at-ta'khiri kullal matma'i. Kalau permintaan yang kamu minta itu kamu tak dapat, yakinlah tak dapatnya kamu itu adalah yang menjadi harapan utama kepada kamu kalau kamu tahu. Fasta'nisi bil man'i, hendaklah kamu itu selesa, tenang. Bil man'i, dengan kamu tidak diberi oleh Allah. War'ai haqqahu, jagalah hak kamu tak diberi itu oleh Allah. Dengan kamu tenang, kamu jaga. Jangan sekali-kali tak diberi kamu komplain kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu tak diberi kamu kata kenapa Allah tak bagi kepada aku. Hak tidak diberi, kita bukan hanya senang ketika tidak diberi, tak cukup, tapi menjaga menjaga kesenangan kita dengan tidak diberi, itu perkara adalah yang perlu untuk kita jaga supaya tak terganggu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'nisi bil man'i war'i haqqahu innar ridha wasful munibul almai. Sesungguhnya keridaan itulah sikap orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bersyukur ketika kita dapat apa yang kita minta. Carilah hikmah di sebalik permintaan yang kita minta tak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah hikmah baiknya di situ dan selesalah dengan tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselesaan itu adalah merupakan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita hidup seronok, tentram, tak gelisah di dalam hidup. Fahamtum? Hakadha waqatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah samiun alim. Berperanglah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yakni berjihadlah kamu kepada Allah. Bukan kematian yang kamu takut itu adalah merupakan penyelamat kepada kamu untuk mati. Karena kamu dengan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu anugerah dengan kamu meraih syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mati konyol. Sayyidina Khalid ibn Walid mengatakan bahwasanya aku sudah 100 lebih peperangan aku hadiri. Tidak ada dalam tubuh badan aku ini satu tempat melainkan terkena goresan daripada pedang ataupun tombak ataupun benda tajam. Akan tetapi apa yang berlaku kepada aku mati di atas katil ketika dalam sakaratul maut. Nak menunjukkan Khalid ibn Walid bahwasanya macam manapun juga yang kita cari itu belum tentu yang kita cari itu yang kita dapat. Khalid ibn Walid 100 lebih peperangan nak mendapatkan syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi iradah Allah menghendaki beliau mati di atas katilnya. Bermakna bukan Khalid ibn Walid cari mati dalam peperangan tapi tidak dapat apa yang dia cari. Macam mana orang yang dia nak lari daripada peperangan untuk tidak mati, maknanya akan terselamat daripada kematian? Seperti mana Khalid ibn Walid cari mati dalam peperangan tak jumpa, orang yang nak lari daripada mati dalam peperangan pun akan jumpa kematian bukan dalam keadaan perang. Sebab kehidupan dan kematian hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yaqridullaha qardan hasanan
fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan mereka orang-orang yang menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Subhanallah, menghutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna menghutang kepada Allah? Adakah Allah perlu duit kepada kita untuk kita hutangkan? Lala, ini hubungan antara kita sesama kita. Perbuatan baik kita kepada manusia itu seakan-akan perbuatan itu hutang daripada Allah kepada kita. Kita bersedekah dengan kita menghutangi itu berbeza. Kita bersedekah, duit yang kita sedekahkan habis, artinya tak akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita menghutangi, adalah duit yang kita hutangkan akan dikembalikan kepada kita, masih hak kepada kita. Demikian juga perbuatan baik kita kepada manusia itu adalah seakan-akan kita menghutangkan kepada Allah, yang Allah akan bayarkan hutang itu kepada kita. Tapi jangan tanya, kalau kita berbuat baik kepada manusia dalam bentuk harta, dalam bentuk ihsan, dalam bentuk bantuan, dalam bentuk meringankan beban, dalam bentuk apa saja bentuk perbuatan baik yang kita khidmatkan untuk orang lain, itu kedudukannya sama dengan kita menghutangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpulang kepada Allah bentuk bayaran apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Janji apa yang kita korbankan, yang kita beri akan diganti oleh Allah, karena itu sebagai hutang daripada kita kepada Allah. Tapi hutang itu kena qardan hasanah. Hutangnya kena mesti baik. Kalau nak memberi, beri yang halal. Kalau nak membantu, bantu yang ikhlas. Baru akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nak bantu orang lain dengan harta yang haram, nak bantu meringankan beban orang lain dengan cara tidak ikhlas, maka Allah tidak akan menerima kecuali amal perbuatan yang baik sahaja. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang menghutangkan kepada Allah hutang yang baik. Jangan kita menganggap aku dah banyak beramal, Allah akan bayar hutang kepada aku. Tunggu dulu. Adakah hutang yang kamu bagi kepada Allah baik atau tidak? Baru kita akan tanya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat hutang itu mesti baik. Qardan hasanah fayudha'ifahu, akan dilipat gandakan. Subhanallah. Bukankah kita ini milik Allah? Harta yang ada dengan kita itu adalah milik Allah. Idea yang ada dalam kepala kita untuk kita bantu orang lain, ilhamnya datang daripada Allah. Kita tak mampu berbuat baik kecuali Allah gerakkan kita berbuat baik. Itu pun oleh Allah dianggap sebagai hutang kepada Allah. Yang kalau kita bagi harta atau bantu orang lain dari segi harta, yang bagi harta itu Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat pemberian kita kepada orang lain seakan-akan kita hutangkan kepada Allah, padahal daripada Allah juga. Nak tunjuk bahwasanya setiap amal perbuatan baik itu tidak akan lepas daripada perhitungan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Qal fil hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika ingin memberikan satu pemberian, kemudian pemberian itu jatuh, diambil oleh Siti Aisyah, dibersihkan, kemudian diberikan kepada si fakir miskin. Ditanya kenapa berbuat begitu, dikatakan bahwasanya duit itu atau harta yang diberikan kepada orang miskin akan terlebih dahulu jatuh ke tangan Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh kepada tangan si miskin. Bermakna sudah dikabulkan terlebih dahulu sebelum diterima oleh orang miskin yang meminta kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Fahamtum? Gal baginda Rasulullah pernah suruh Siti Aisyah membahagikan kambing disembelih, dipotong-potong, kemudian baginda berpesan, bagilah kepada fakir miskin, dibahagikan oleh Siti Aisyah. Ketika nak bahagikan, dia ingat bahagian dhira', itu bahagian paha depan, itu yang disukai oleh Nabi SAW. Semua dibagikan oleh Siti Aisyah kecuali hanya bahagian paha depan sahaja, karena ingin diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah suka kepada daging itu. Maka baginda ketika masuk rumahnya, wahai Aisyah, dah kamu bagi semua kambing yang sudah dipotong-potong tadi? Siti Aisyah mengatakan, sudah ya Rasulullah, semuanya kecuali dhira', semuanya habis kecuali dhira'. Yani semuanya dah habis kecuali dhira', yani bahu itu.
Kata baginda Rasulullah, semuanya kekal kecuali dhira. Yang disedekahkan itu kekal, yang untuk diri sendiri itu yang habis. Pandangan mata kita yang tak ada adalah semua dagingnya tak ada, yang ada hanya yang bagian dhira. Tapi ikut falsafah baginda Rasulullah, cara muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang kekal itu yang disedekahkan. Yang tidak kekal adalah yang disimpan oleh Sayyidah Aisyah. Man dzalladzi yaqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Yani sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah minimum 10. Kemudian maksimum 700. Itu maksimum dalam bilangan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan dengan jumlah bilangan yang lebih daripada 700, yang tak tahu seorang pun berapa bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat hutangnya mesti hasanan, mesti baik. Kalau itu sedekah halal, kalau berupa bantuan ikhlas. Wallahu taala alam. Gerak. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يكون له إذا أعلمه. Keutamaan mencintai kerana Allah dan mengajarkan sikap sedemikian, juga memberitahukannya seseorang kepada Allah kepada orang yang dicintainya bahawa dia mencintainya, dan apa yang diucapkan oleh orang yang diberitahu sedemikian itu. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Akhir surah. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang beserta Muhammad itu mempunyai sikap keras, tegas terhadap kaum kafir, tetapi saling kasih mengasihani antara sesama kaum mukminin. Sampai ke akhir surah Al-Fatih ayat 29. Allah Ta'ala berfirman pula, walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah lebih dahulu dari mereka bertempat tinggal dalam kampung Madinah serta beriman, mereka menunjukkan kasih sayang kepada orang yang berpindah ke kampung mereka itu. Surah Al-Hasyr ayat 9. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa ay yakrahu ay ya'uda bil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu ay yuqdafa bin nar. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada di dalam diri seseorang, maka orang itu dapat merasakan manisnya keimanan itu, iaitu jikalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada yang selain keduanya, jikalau seseorang itu mencintai orang lain dan tidak ada sebab kecintaannya itu melainkan kerana Allah, dan jikalau seseorang itu membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adil wa syabbun nasha'a fi ibadatillahi 'azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah ta'ala khaliyan fa fadat 'ainahu. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ada 7 macam orang yang akan dapat diberi naungan oleh Allah dalam naungannya pada hari tiada naungan melainkan naungannya, yakni pada hari kiamat, iaitu imam, pemimpin atau kepala yang adil, pemuda yang tumbuh sejak kecil dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, seseorang yang hatinya tergantung
pun demikian pula. Seseorang lelaki yang diajar oleh wanita yang mempunyai kedudukan serta kecantikan wajah, lalu ia berkata, sesungguhnya saya ini takut kepada Allah, ataupun sebaliknya, yakni yang diajak itu ialah wanita oleh seorang lelaki, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu menyembunyikan amalannya itu, tidak menampak-nampakkannya, sehingga dapat dikatakan bahawa tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang ingat kepada Allah di dalam keadaan sepi lalu melelehkan air mata dari kedua matanya. Muttafaqun alaih. Menyentuh kepada pertalian perhubungan persaudaraan sesama orang-orang yang beriman, yang mana hubungan persaudaraan itu didasari kecintaan kerana Allah Subhanahu wa taala. Perhubungan atau dasar kecintaan antara sesama orang-orang yang beriman adalah bahagian daripada kesempurnaan iman. Kecintaan yang didasari dengan iman itu tandanya adalah tidak ada kepentingan duniawi di sebalik persahabatan yang terjalin antara kedua orang beriman ataupun antara ramai orang-orang beriman. Tak ada kepentingan hal-hal duniawi, yang mana kalau ada kepentingan itu akan menjejaskan pertalian perhubungan tersebut kalau ada kepentingan. Ini menjadi ukuran atau tolak ukur kepada kita dalam terjalinnya persaudaraan, persahabatan antara kita dengan orang-orang berada di sekeliling kita. Apakah yang menjadi teras perhubungan kita dengan sahabat kita orang-orang beriman? Tentunya di sini adalah sahabat-sahabat yang kita kenal. Memang tak dinafikan semua orang beriman adalah bersaudara. Semua orang beriman adalah bersaudara. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bukan hubungan kita dengan semua orang yang beriman, walaupun semua adalah saudara kita, tapi secara khas adalah saudara-saudara seiman yang kita kenal, yang kita bersahabat dengan dia. Apakah yang menjadi teras persahabatan kita dengan orang-orang beriman yang kita kenal? Adakah persahabatan itu hanya dalam kepentingan duniawi sahaja? Maka dia tak termasuk daripada hadis yang disebutkan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 7 golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teras, salah satunya adalah orang yang bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang bersahabat kerana hubungan-hubungan tertentu, baik itu hal duniawi atau apa saja bentuk yang menjadi sebab perhubungan itu sendiri yang tak ada kaitan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mendapatkan fadilah yang disebutkan di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengajak kepada kita untuk bertanya kepada diri sendiri dalam hubungan kita dengan sesama sahabat kita yang kita kenal. Apakah teras perhubungan itu? Adakah kita sudah menaik tarafkan hubungan persahabatan dengan orang yang kita kenal untuk menjadi dalam kategori mendapatkan manisnya iman, mendapatkan perlindungan dari Allah, sebagaimana pada hari itu tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah? Jawabannya adalah berada di dalam hati kita sendiri untuk menjawab apakah teras perhubungan kita dengan sahabat-sahabat yang kita kenal. Tanda seseorang itu bila mana di dalam hubungannya, dalam persahabatannya itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, akan suka, akan gembira bila mana perkara baik berlaku kepada si fulan itu yang kita bersahabat dengannya, dan susah hati bila mana perkara buruk yang menimpa kepada dia. Ini tanda seseorang bersahabat cinta kerana Allah, suka benda baik menimpa kepada dia seperti mana menimpa kepada dirinya atau dia dapat, susah hati perkara buruk menimpa kepada dia seperti mana dia susah hati bila mana perkara buruk menimpa kepada dirinya. Ini tanda seorang bersahabat cinta kerana Allah. Tapi kalau seseorang itu bersahabat dengan orang lain
Kalau sahabatnya mendapatkan nikmat, dia tak puas hati. Walaupun di mulutnya, oh tahniah ya, tahniah, tapi dalam hatinya, ucapan tahniahnya di mulut sahaja, tapi hatinya dia tak puas atau tak gembira, tak senang. Atau sebaliknya, perkara buruk menimpa kepada dia, dia tunjuk susah, tapi hatinya gembira sikit. Ini tidak jujur dengan dia punya ikatan persahabatan dengan orang tadi itu. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana nafsunya sendiri. Walihada, seseorang yang dia bersahabat dengan orang lain, supaya dapat mengajak orang yang kita bersahabat dengannya itu ikhlas ataupun cinta kerana Allah, tunjukkan cinta kita kepada orang yang kita cinta kepada dia kerana Allah, untuk mengundang, membalas atau dibalas oleh orang yang kita cintai sebagaimana kita cinta, dibalas juga dengan sifat yang sama, mengajak orang yang kita cintai supaya bersikap yang sama dengan kita. Macam mana caranya? Tunjukkan rasa cinta kita kepada dia. Menunjukkan rasa cinta kepada orang yang kita cintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh dengan berbagai cara. Contohnya adalah dengan menghadiahkan apa saja. Hadiah itu tanda, simbol nak memberikan kesuburan kepada ikatan persahabatan yang didasari dengan cinta tadi. Baginda Rasulullah bersabda, tahadau tahabu, salinglah kamu hadiah menghadiahkan, kamu akan saling cinta mencintai sesama lain. Hadiah itu umpama baja untuk menyuburkan ikatan itu. Abdil mawaddata liman waddaka fa innaha athbat. Tunjukkan cintamu kepada orang yang kamu cintai, sesungguhnya dengan kamu menunjukkan itu akan lebih mempererat hubungan kamu dengan dia. Di antara cara nak menunjukkan cinta kepada orang yang kita cintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan lafaz, dengan kata-kata. Saya suka kepada kamu, saya cinta kepada kamu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sahabatnya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sahabat pun yang tak dicintai oleh Nabi. Tapi ada beberapa sahabat yang mendapat keistimewaan khusus daripada Rasulullah untuk diberikan kecintaannya. Di antara mereka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau baginda bersabda, aku akan berikan bendera ini pada perang Khaybar kepada seseorang yang mana waktu itu beberapa sahabat dihantarkan untuk nak meruntuhkan pintu Khaybar, tak seorang pun mampu nak meruntuhkan pintu Khaybar yang begitu kokoh. Maka Nabi bersabda, aku akan beri bendera ini kepada seseorang yang dengan orang itu akan dibukakan pintu Khaybar. Orang itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wallahi ma tamannaitul imarata, aku tak pernah bercita-cita, berangan-angan untuk menjadi seorang pemimpin kecuali pada waktu itu. Aku tidak pernah bercita-cita setelah masuk Islam, ya, tidak pernah bercita-cita, berangan-angan nak menjadi pemimpin kecuali pada waktu itu. Leish, kenapa pada waktu itu? Kenapa sebelum-sebelumnya tak nak menjadi pemimpin? Sebab nak meraih gelaran yang Nabi sifatkan, aku akan beri bendera ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kalau bendera itu jatuh ke tangan Sayyidina Umar, dia termasuk dalam golongan orang yang cinta Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu satu martabat yang amat tinggi. Itu yang mendorong Sayyidina Umar nakkan kepemimpinan. Aku tidak pernah menginginkan menjadi pemimpin kecuali pada waktu itu. Nak dapatkan apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga pada waktu itu Sayyidina Umar menunjukkan meninggikan tubuh badannya untuk dipanggil oleh Nabi SAW. As-sahabah pun macam itu juga. Demikian keadaan mereka dalam hal yang baik, mereka berlumba-lumba.
Maka Nabi bertanya, mana Ali? Gal, ya Rasulullah, dia sakit mata. Gal panggil. Diubati oleh Nabi SAW, matanya terus sembuh, diberikan bendera itu oleh Nabi SAW dan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid digelari hibbi Rasulullah, orang yang dikasihi, anak kepada orang yang dikasihi oleh Rasulullah. Yakni dia dikasihi, ayahnya pun dikasihi oleh Rasulullah karena ayahnya adalah Zaid ibn Harithah yang dibela oleh Nabi SAW, sehingga digelari oleh as-sahabah hibbi Rasulullah. Yang ketiga adalah Mu'adz ibn Jabal. Kita berada di mana sekarang? Masjid Mu'adz ibn Jabal. Gal Mu'adz ibn Jabal, baginda pernah mengatakan, syabbaka biyadi Abul Qasim. Tashbik ini dia macam merapat tangan baginda Rasulullah digenggamkan kepada tangan Mu'adz ibn Jabal. Syabbaka biyadi Abul Qasim. Gal Rasulullah menggenggam tangan aku dengan tangannya dan mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku ini sayang kepada kamu. Faqul fala tada' fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku sayang kepada kamu. Maka tanda sayang aku kepada kamu, aku nasihatkan kepada kamu, jangan kamu tinggal setiap kali selepas salat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nak dapat cinta juga daripada Rasulullah melalui hadis itu, jangan tinggalkan itu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni setiap kali lepas salat. Fahimtum? Ini Nabi mengungkapkan cintanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Walihada kita digalakkan bila mana terjumpa atau bersahabat dengan seseorang yang kita cintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah kecintaan itu kerana Allah dengan pelbagai cara, memberi hadiah ataupun juga dengan ungkapan kata-kata sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, inni uhibbu. Lalu kita yang dicintai, kalau orang kata kepada kita inni uhibbuk, saya suka kepada kamu, maka jawaban yang kita patut beri kepada dia adalah ungkapan sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya kita dah bahas, adalah ahabbakallah kama ahbabtumuna. Ahabbakallah, semoga Allah mencintai kamu macam mana kamu mencintai saya. Sebab apa? Cintanya kerana Allah, balasan cinta datang juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Idzan dalam hal ini diajar oleh Nabi SAW macam mana cara apa itu arti cinta kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu cinta persahabatan yang tidak ada kepentingan duniawi melainkan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, cara untuk mengekalkan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satunya adalah dengan saling menghadiahkan ataupun dengan mengungkapkan, memberitahukan kepada orang kita cintai dengan kata-kata, dan orang yang disampaikan itu adalah menjawab dengan doa habbakumullah kama ahbabtumuna. Subhanallah, ini akhlak dalam Islam diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh Nabi, cara kita berinteraksi agar supaya kita punya perhubungan dengan sesama manusia yang beriman ini tidak hanya terhad kepada kepentingan-kepentingan duniawi sahaja, sampai bila kita akan fokus dalam perhubungan sama kita dengan hal kepentingan sahaja. Bila habis kepentingan, tinggalkan. Bila mana kita ingin mengetahui teman itu teman yang baik atau tidak, tengok bila kita susah, dia datang atau tidak. Tapi kalau kita lagi senang dia datang, sokong kita apa semua, apa, dah kita bankrupt, kita telefon wrong number. Tak boleh seperti itu.
Tapi sahabat yang sejati kerana Allah Subhanahu wa taala bersahabat, kalau tengok sahabatnya dalam keadaan susah, dia orang pertama datang untuk membantu kepada sahabat yang dia cintai. Itu baru percintaan atau persahabatan dengan dasar cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini disifatkan dalam Al-Quran tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah, orang-orang bersama dengannya, yakni dengan Nabi SAW, apa? Tegas kepada orang-orang kafir, kemudian ruhama bainahum, kepada orang kafir tegas, sama orang-orang beriman rahmat, kasih mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kasih mengasihi itu adalah mendapat derajat ma'iyah bersama dengan Nabi SAW, dan itu sifat yang dipuji oleh Allah di dalam Taurat dan juga di dalam Injil bagi sahabat Nabi SAW dan bagi kaum muslimin, untuk kasih mengasihi sama yang lain, dengki tak ada, hasad tak ada, benci tak ada, buruk sangka tak ada. Namanya saja kasih mengasihi satu dengan yang lain. Tak boleh ada bercampur di tempat yang sama, kasih dengan benci, cinta dengan dengan musuh umpamanya. Tak boleh berada di satu tempat. Kalau ada musuh tak mungkin ada cinta. Kalau ada cinta tak mungkin ada sifat benci. Faham tum? Carilah bahagian hubungan kita sama orang-orang beriman ini. Apakah dasar teras perhubungan antara kita dengan sama kita, maka akan kita termasuk daripada golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Wallahu taala a'lam bissawab. Gerak. Kita mendapat hidayah ke surat 59. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, semoga kita mendapat manfaat dari ilmunya di dunia dan akhirat. Dan hendaklah engkau bahagikan masamu dari selepas sembahyang subuh tadi sampai kepada masa terbit matahari kepada 4 bahagian. Pertama, berdoa. Yang kedua, berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilang zikirmu itu dengan seutas tasbih. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, bertafakur. Maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa-dosa dan ketaksiranmu di dalam perbuatan ibadat terhadap Tuhanmu. Dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani mendedahkan dirimu menghadapi siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab ketaksiranmu. Dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat sebarang kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Dan hendaklah engkau niatkan membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti sebagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Dan jangan lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat kepadamu, dan bahawa kematian itu bila-bila masa boleh datang memutuskan segala rancanganmu, dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Menyentuh kepada amalan yang patut dilakukan setelah fajar. Kita sudah bahas berkenaan dengan fadilah waktu selepas solat subuh yang mana kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan aktiviti khasnya, wiridnya. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbit matahari, lalu kemudian salat 2 rakaat, jadi salatul isyraq. Salatul isyraq, apa salatul isyraq?
Salat isyraq adalah salat 2 rakaat setelah matahari terbit 4 derajat. Jadi saya ingat saya sudah pernah bahas di sini antara waktu isyraq dengan syuruq. Isyraq dengan syuruq. Syuruq matahari terbit. Isyraq masuknya waktu salat isyraq. Waktu isyraq 4 derajat setelah permulaan waktu syuruq. 1 derajat lebih kurang 4 menit. 4 menit 1 derajat. 4 derajat 4 kali 4 berapa? 16. Maknanya waktu salat isyraq adalah 16 menit selepas waktu syuruq. Kita kena hati-hati waktu isyraq, waktu syuruq kita tak boleh salat. Yang ada dalam jadual takwim jam dikatakan waktu syuruq. Itu waktu syuruq, waktu terbit matahari. Maknanya sudah habis waktu salat subuh. Tapi isyraq 16 menit ke hadapan. Itu waktu salatul isyraq. Antara waktu syuruq dengan isyraq kita tak boleh ada salat. Itu termasuk waktu yang diharamkan untuk melakukan salat sunnah pada waktu itu. Kata barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu kemudian salat 2 rakaat salat isyraq, maka dia akan diganjar oleh Allah ganjaran pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Wa hakadha fadilah daripada selepas waktu salatu al-fajar. Zikir yang mesti dibaca ada pelbagai, nanti akan disebutkan juga selepas ini oleh Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dan juga bertafakkur. Isi kandungan tafakkurnya itu adalah dimulai daripada waktu pagi hari sebelum melakukan apa-apa aktiviti, supaya perbuatan yang dilakukan setelah kita berfikir akan lebih terfokus berbandingkan satu amalan yang dibuat tanpa kita berfikir dan merancang terlebih dahulu. Kalau pagi-pagi kita dah bertafakkur, berfikir, dah merancang apa yang patut kita buat, perjalanan sampai waktu malam itu dah terpandu apa yang akan kita buat. Kata Imam Al-Ghazali di sini mengatakan, fikir apa saja amalan yang boleh kita buat, dan ingat bahwasanya amalan yang kamu buat itu akan dibalas oleh Allah. Dan ingat, kamu tak akan kekal hidup tidak akan kekal hidup dalam umur yang Allah beri kepada kamu. Artinya akan mengalami kematian. Macam seorang akan bermusafir, kalau dia dah rancang ingin bermusafir, tentunya dia dah tahu apa bekal yang dia akan bawa. Kalau musafirnya 2 hari, bekalnya berbeza dengan orang yang akan bermusafir 1 minggu. Yang nak musafirnya nak pergi 2 minggu, berbeza dengan orang bermusafirnya hanya 1 minggu. Dan begitu seterusnya, sehingga seseorang yang mengingati kalau dia bermusafir, yakni akan menuju kepada kematian, tentunya bekal yang akan dia bawa itu kurang-kurang tak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak boleh nak isi kita punya kotak amal itu dengan kebaikan, kalau kita tak boleh nak isi dengan kebaikan, jangan isi dengan keburukan. Kurang-kurang yang wajib itu minimum. Tak boleh isi dengan yang sunnah, jangan isi dengan yang haram. Hakata, kalau dia berfikir yang seperti itu di waktu pagi, dia akan terpandu amalnya. Dia pergi kerja, dia tahu apa dia kena buat di kerja, di tempat dia bekerja. Dan jangan sekali-kali kita ini bila mana bekerja menjadi satu kebiasaan rutin. Yakni apa? Hanya kerja urusan duniawi sahaja. La, keluar daripada rumah niat, saya niat bekerja untuk bagi nafkah kepada orang rumah saya. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya kalan mencari rezeki untuk memberi nafkah kepada dirinya dan keluarganya, bata maufuran lahu, dia balik ke rumahnya ketika tidur tu semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, dia cari rezeki, tapi niatnya adalah untuk memenuhi dirinya, untuk tidak minta kepada orang lain, tidak menjadi beban kepada orang lain. Tugas dia untuk bagi nafkah kepada ahli keluarganya. Walaupun kerjanya adalah kerja cari duit, cari dunia, tapi niatnya itu adalah niat ibadah, maka diganjar ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jadikan aktiviti kerja kita macam kerja rutin. Bangun pagi jam sekian pergi kerja, balik rumah hari-hari macam tu. Tak, niat.
Aku bekerja untuk tidak jadi beban kepada orang lain, tak nak minta kepada orang lain, nak penuhi kewajiban aku sebagai ketua keluarga bagi nafkah kepada orang rumah, kepada anak-anak, keperluan apa saja, maka dia keluar itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik rumah dia tidur diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan tak ada istilahnya kegiatan kita keseharian itu yang sunyi daripada ibadah. Kita pun silap bila mana ingin memahami arti ibadah, hanya fokus kepada salat, puasa, zakat, haji, kemudian hal-hal yang salat sunnah, sedekah. La, kerja pun itu adalah merupakan satu ibadah. Allah suka kepada seorang hamba bila mana dia bekerja satu pekerjaan, an yulqinahu, dia tekun dalam pekerjaannya. Fahimtum? Idzan sebagai seorang beriman yang ada kaitan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti mencari bahagian ibadah kepada setiap aktiviti yang dia lakukan atas dasar iman yang Allah beri kepada kita. Kalau tidak, apa beza kita sebagai orang beriman dengan orang tidak beriman, sama-sama pergi kerja, mungkin di tempat yang sama, tapi kalau niat bekerjanya adalah untuk mencukupi keperluan, tidak menjadi beban kepada orang lain, memenuhi tanggungjawab kepada ahli keluarga, maka akan diganjar pekerjaannya oleh Allah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, wallahu taala alam. Gerak. Kitab peringatan tentang pengurusan surat 54. Diberitakan kepada kami bahawa ada orang yang mimpikan seorang mati, lalu ditanyakan halnya, maka jawab si mati itu, aku telah disambut oleh malaikat, di tangannya ada suatu cakma dari api untuk dibakarnya muka. Dengan tidak semena-mena ada seorang dari yang hidup mengucapkan, moga-moga Allah merahmati si fulan, maka api itu pun terpadam. Di antara hadiah besar yang mendatangkan keberkatan dan kemanfaatan yang banyak pada si mati ialah membaca Al-Quran Al-Azim serta menghadiahkan pahalanya kepada si mati. Amalan ini telah dilakukan oleh banyak orang Islam di sepanjang masa dan di berbagai-bagai tempat. Jumhur ulama dan para salihin dari para salaf dan falaf pun telah mengakui tentang amalan ini. Ada hadis-hadis yang menerangkan perkara ini, tetapi semuanya adalah hadis dhaif, lemah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah, akan tetapi hadis-hadis dhaif pun boleh diamalkan dalam bahagian kelebihan amalan. Dan semua yang disebutkan di atas tadi pun dari hal-hal yang merupakan kelebihan-kelebihan dalam amalan pada Fadhilul Amal. Dan hadiah Al-Quran yang sangat memberi manfaat kepada orang mati. Kendati pun seluruh Al-Quran itu baik dan penuh berkat, ialah membaca 11 kali dari surat Al-Ikhlas yang sangat mulia itu. Hal ini telah disandarkan pada mimpi-mimpi benar dan diberkati. Lantaran itu hendaklah setiap orang membaca 11 kali dari surat yang mulia ini pada tiap-tiap malam ataupun tiap-tiap hari, ataupun lebih dari itu ataupun kurang, meskipun sekali seminggu pada malam Jumaat, dan dihadiahkan pula pahalanya untuk kedua ibu bapanya, untuk guru-gurunya, ataupun sesiapa yang dipandang berhak atas dirinya. Tiap-tiap orang harus mendoakan bagi orang-orang matinya, tidak lupa memohon keampunan baginya dan bersedekah untuknya. Jika ia tidak lakukan hal ini, tentulah ia juga akan dilupakan oleh kaum keluarganya kelak apabila ia mati. Dan seterusnya hal ini akan terputus hingga kepada ke anak cucu. Sebab siapa yang ingat, nescaya ia akan ingat, dan siapa yang lupa, nescaya ia akan dilupakan pula. Sedang Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang mengamalkan kebaikan. Disebutkan oleh Imam Al-Haddad rahimahullah berkenaan dengan masalah hadis-hadis sampainya bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kebanyakan hadis-hadis itu adalah hadis dhaif. Saya perlu garis bawahi di sini untuk pengetahuan kita bersama, bila mana disebut hadis itu hadis dhaif,
Jangan terlintas dalam fikiran kita ini hadis tak boleh pakai. Kita mesti mengetahui ilmu mustalahul hadis sebelum kita menghukumkan hadis. Kita banyak dengar cakap sikit apa hukum hadisnya. Macam dia dah tahu ilmu mustalahul hadis semua, sehingga pun cakap hadis sikit apa hadisnya. Hadis dhaif itu hadis yang sanadnya itu, perawinya di situ tak mempunyai syarat yang cukup seperti hadis hasan dan juga hadis sahih. Dia bukan bermakna hadisnya itu tak boleh pakai, tidak. Tetapi kerana ingin menjaga kedudukan hadis itu sebagai kata-kata Nabi yang bersumberkan dengan kata-kata itu hukum, kita kena mesti berhati-hati menerima hadis. Jadi ulama hadis ketika mengatakan hadis ini hadis dhaif, bukan bermakna nak tolak hadis itu, tidak. Dia bermakna berhati-hatilah kamu menerima hadis yang sanadnya itu adalah ada orang yang tak memenuhi syarat. Kata tidak memenuhi syarat bermakna bukan perawinya itu adalah orang pendusta, orang fasik, bukan. Perawinya itu mungkin dari segi hafalannya tidak sekuat penghafal rawi-rawi dalam hadis yang hasan dan juga hadis yang sahih. Jadi di dalam hal ini, bila mana ingin para ulama menilai hadis itu dhaif, adalah sebagai sifat berhati-hati untuk menerima hadis itu, untuk mengatakan hadis itu menjadi sumber kepada hukum. Mereka berhati-hati. Maka mereka dengan demikian para ulama mustalahul hadis ketika mengatakan hadis itu hadis dhaif, tak boleh menjadi sumber hukum. Saya garis ulangi, tak boleh menjadi sumber hukum. Maknanya tak boleh nak mengatakan ini halal atau haram dengan hadis yang statusnya itu dhaif. Sebab nak menentukan hukum hakam haram ataupun halal mesti jelas. Tak boleh ada apa itu macam tak jelas ke atau macam mana ke. Halal haram mesti jelas. Tetapi hadis dhaif yang tak berkaitan dengan hukum halal dan haram, yang tak ada kaitan dengan hukum halal dan haram, tapi berkaitan dengan fadailul amal. Apa itu fadailul amal? Amal-amal kalau dilakukan adalah baik, kalau tak dilakukan tidak menyebabkan perkara yang buruk, yakni perkara-perkara fadail, tentang fadilah-fadilah, hal-hal yang mulia untuk dilakukan. Maka dalam hal ini jumhur, saya ulangi, jumhur ulama mustalahul hadis mengatakan boleh berhujjahkan dengan hadis dhaif untuk fadailul a'mal. Yang berkata itu Al-Imam An-Nawawi. Zaman kita sekarang orang nak lebih pandai daripada Al-Imam An-Nawawi. Sikit cakap sikit apa hukum hadisnya. Hadis dhaif, tak boleh pakai. Mana boleh pakai hadis dhaif. Belajar ilmu mustalahul hadis, jangan bercakap benda yang dia tak tahu. Atau tahu dengar satu ustaz ceramah entah di mana, esok ceramah kita hadis dhaif tak boleh pakai. Atau pakai ustaz Google. Kita zaman kita sekarang ada banyak merujuk kepada Syekh Google. Kita rujuk apa masalah problem kita, masuk Google type. Tak boleh ini. Daripada mana sanadnya? Syekh Google. Faham tu? Kalau dulu dikatakan man kana syaikhuhu kitabu kana khata'uhu akthar min sawabuh. Siapa orang menjadikan gurunya itu adalah kitab, silapnya lagi banyak daripada betulnya.
ini kitab ada depan mata, penulisnya pun nampak kita. Kalau Syekh Google itu tulisan saja dalam itu screen internet, penulisnya mungkin kita tak tahu. Mungkin yang tulis Yahudi pakai tulis nama orang lain, ini betul ini, dia pun tak tahu siapa yang tulis. Lagi lebih teruk berbandingkan orang hanya berguru dengan kitab sahaja. Hati-hati, jangan berguru dengan Syekh Google. Kalaupun nak cari maklumat sebagai panduan, okey, tapi nak menjadikan sandaran, tunggu dulu. Faham tu? Kita tersesat, kita tak tahu nanti akhirnya. Terpesong daripada pemahaman yang benar, kita tak tahu. Ini hadis dhaif boleh dipakai untuk fadailul a'mal. Satu. Yang kedua, hadis dhaif ini kalau riwayatnya banyak, lebih daripada satu, status dhaif, lemah itu naik taraf menjadi hasan li ghairihi. Apakah itu hadis hasan li ghairihi? Gabungan daripada lebih satu hadis dhaif, hukumnya itu naik daripada lemah menjadi hasan. Hadis hasan li ghairihi lebih kuat berbandingkan kepada hadis dhaif dari segi hujjahnya. Ini dalam ilmu mustalahul hadis. Jadi ingat, Al-Imam Nawawi itu tulis dalam buku apa itu, dalam buku Kitab Al-Adhkar. Sudah ada punya Kitab Adhkar, Ba'dar washtaril Adhkar, jual rumah untuk beli buku apa? Adhkar. Dalam mukaddimahnya baca di situ. Dan di sini saya cantumkan hadis-hadis yang dhaif. Imam Nawawi cantumkan hadis dhaif. Kita zaman kita sekarang tidak, tunjuk pandai lebih daripada Imam Nawawi. Faham tu? Dan dalam hal ini adalah hadis dhaif adalah hadis yang lemah, yang tak boleh dipakai untuk halal dan haram, tapi untuk fadailul a'mal adalah boleh dipakai. Bahkan kalau ada lebih daripada satu hadis akan saling kuat menguatkan satu dengan yang lain, maka hadis itu naik taraf menjadi hasan li ghairihi, yaitu hadis yang boleh digunakan sebagai hujjah. Apakah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang dhaif, yang apa, yang untuk fadailul amal adalah membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, nak sampaikan ganjaran amal itu. Hadis-hadisnya adalah hadis yang dhaif tapi lebih daripada satu riwayat, maka boleh digunakan untuk fadailul amal. Dan dalam hadis dinyatakan igra'u yasin ala mautakum, bacalah untuk mayit kamu surat Yasin, ataupun qul huwallahu ahad 3 atau 11 kali. Kalau seseorang yang meninggal tidak haji, kemudian dihajikan, amalnya disampaikan. Kalau seseorang tak meninggal dunia ada hutang puasa, digantikan dengan mud atau dipuasakan oleh ahli warisnya, disampaikan juga. Orang meninggal dunia, kata sahabat, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, yang kalau dia hidup dia akan bersedekah, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku? Kata baginda Rasulullah, boleh. Maka dia bersedekah untuk ibunya, ganjaran sedekah itu disampaikan kepada ibunya. Puasa boleh, haji boleh, kemudian sedekah boleh. Kalau Quran, tak boleh. 3 saja. Mana boleh? Siapa yang menghadkan? Puasa boleh, haji boleh, kemudian sedekah boleh. Quran kenapa tak boleh? Bukankah dia ibadah juga macam puasa, macam haji dan juga macam sedekah? Faham tu? Pasal apa? Pasal Nabi tak suruh. Takkan kita dah 3 contoh Nabi bagi, takkan nak tanya kepada sekecil-kecilnya pun nak tanya dengan Nabi SAW. Jadi orang yang bijak, Nabi tak akan detailkan segala halnya. Itu Quran kalau detail tak cukup Masjid Mu'adh bin Jabal ini. Tapi 30 juzuk saja, 6.660 ayat saja. Hanya orang-orang yang pakai guna akal dia boleh paham isi kandungan Al-Quran untuk memahami tentang perjalanan kebenaran Al-Quran sepanjang zaman, bukan hanya di zaman Nabi SAW. Faham tu?
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pemahaman dengan akal fikiran kita untuk memahami rahasia firman Allah dan rahasia hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu taala a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim Rasulullah ahli baiti azwajihi washabihi wa dzurriyyatihi wa sallam khususan Imam Abdullah bin Al-Haddad, Imam Al-Baghali, Imam Muhammad bin Al-Siddiq, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali. Allah yanfa'na bi barakatihim wa asrarihim wa nurihim wa barakatihim wa nafatihim dadan fi dunya wal akhirah. Allah yubarik fi hadha al-ijtima' wa yakramna haqiqat al-intifa'. Allah yubarik fi haula'i alladhina 'indahum hajat fi hadha al-lailah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan memenuhi kepada semua hajat kita, dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita Nur Hayati binti Yaqub dan juga Zubaidah binti Yaqub, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan daripada penyakitnya, diangkat musibah yang menimpa kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua golongan orang-orang yang mendengar, faham, menghayati dan mengamalkan ilmu yang kita dengar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala liputi kita dengan rahmatnya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala,
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan kita dan diaminkan oleh para malaikat yang mengelilingi kepada kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada kita, jadikan kita saling kasih mengasihi kerana Allah, duduk kerana Allah Subhanahu wa taala, dan saling menghormati satu dengan yang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat dipayungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ala hadzani yakunu shala syamal akhir dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء صابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول، نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب. الحمد لله في البدء والتناهي. الحمد لله.